Waktu sekarang sudah tepat jam 11 pagi. Baik, saya mulakan majlis ilmu ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga setiap ilmu yang disampaikan kelak menjadi manfaat berpanjangan. Al-Fatihah. Ya, kan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya persembah pembuka bicara. Saya Nur Syafiqah binti Janurin berstatus priority dealer di bawah bimbingan introducer saya Dr. Asiah Kamal selaku MC Tuan Puan pada sesi hari ini. Saya juga merupakan salah seorang anak didik bonda Puan Marlia Ramli di kalangan 200,000 penyimpan emas di dalam rangkaian TKL Empire. Terima kasih kepada yang berusaha tanpa kenal erti lelah pengasas TKL Empire merangkap mentor kita, 5 Star Diamond FMD Bonda Marlia binti Ramli, komite bertugas di balik tabir, rakan-rakan dealer, para penyimpan emas serta tuan-puan yang sanggup korbankan masa pada pagi ini. Memilih untuk hadir kelas ilmu keuangan begini agak mencabar kan? Namun, keberadaan tuan-puan adalah merupakan satu inisiatif buat diri sendiri dan bukti bahawa tuan-puan serius mahu mengetahui rahsia baiki keuangan dengan melalui simpanan emas. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan ke sesi ilmu keuangan mahal di bawah keleluaan TKL Empire. Alhamdulillah, semakin hari masyarakat semakin cakna, terbuka dan berusaha mengambil tindakan dengan memulakan langkah pertama untuk berada di dalam situasi tenang, iaitu dengan mendaftar sebagai penyimpan emas di Public Gold dan paksa diri untuk menabung. Mungkin hadirin juga bakal menjadi sebahagian daripada kisah ini. Kisah kejayaan bermula sebagai penyimpan emas, insya-Allah. Sebelum majlis diteruskan kepada sesi pertama, saya ingin memperkenalkan speaker yang bakal menghangatkan pentas Zoom pada pagi ini. Beliau adalah Puan Rawahah Muhammad Fadil berstatus Master Dealer. Beliau merupakan seorang wanita berkerjaya. Introducer beliau adalah tak lain tak bukan Bonda Marlia binti Ramli. Beliau akan berkongsikan pengalaman hidup beliau bagaimana sehingga mampu baiki keuangan dengan simpanan emas di Public Gold. Maka dengan rasa berbesar hati dan sukacitanya, saya menyerahkan pentas maya ini kepada Puan Rawaha Muhammad Fadil untuk membongkar rahsia simpanan emas nak kaya seribu daya. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan tahniah kerana meluangkan masa untuk hadir ke sesi Sunday Sharing pada hari ini. Jadi saya perkenalkan diri saya, nama saya Rawah binti Muhammad Fadil dan saya yang merupakan speaker pada pagi ini yang akan share mengenai ilmu kewangan dan potensi pendapatan emas melalui public gold. Okey, jadi ini sedikit latar belakang saya. Jadi saya sebenarnya macam tuan-tuan dan puan-puan juga sebab saya bermula sebagai penyimpan emas pada ketika itu COVID. Jadi apa yang saya buat adalah saya sebenarnya memang nak simpan emas. Jadi pada waktu tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat kita ada moratorium. Saya gunakan duit moratorium tu dan juga masa tu kita dapat gaji kan. Jadi saya alihkan memang saya boleh cakap saya alihkan 80%
duit simpanan dan duit gaji dan juga moratorium tu kat dalam bentuk simpanan emas. Sebab pada ketika itu harga emas melonjak naik ketika COVID. So saya sampai sekarang hari ini saya rasa sepatutnya kalau boleh aku alihkan lagi 100% duit tu dalam bentuk simpanan emas, sebab kita tengok kenaikan harga emas 5 tahun selepas COVID ni sangatlah ketara. Okey. Kalau sebenarnya anda tertanya, anda ni golongan yang mana? Adakah anda golongan daripada golongan 1, 2 ataupun 3? Okey, sebab ramai orang yang dah bekerja lama tapi tak ada simpanan. Data daripada Bank Negara sendiri pun menunjukkan ada yang dah kerja berpuluh tahun tapi simpanan kecemasan walaupun 1,000 pun mereka tak ada. Ataupun anda golongan kedua dah ada simpanan 10% dalam bentuk wang tunai ataupun dekat dalam unit trust atau mungkin dekat dalam simpanan KBSP, tapi adakah anda rasa duit tu cukup kalau kita bersara nanti? Ataupun kita ni duit banyak tapi kita tak tahu duit tu nak letak dekat mana dan macam mana kita nak diversify kita punya investment. Okey, saya ambil data ni, berita ni daripada ni adalah factual yang dilaporkan dekat dalam mainstream media. Okey, ramai sebenarnya especially orang-orang yang nak bersara simpanan tak sampai 1 juta. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh KWSP menunjukkan, okey, tak, data tahun lepas menunjukkan kalau 1 juta kita simpan ada duit dekat KWSP pun sebenarnya tak cukup. Jadi sebenarnya macam mana kita nak tangani masalah ni? Jadi saya akan elaborate dekat dalam slide yang seterusnya. Dan juga, okey, kalau tahun lepas tabung haji keluarkan satu data, dia kata lebih daripada 50% jemaah tolak tawaran haji akibat kekangan kewangan. Sebab tu pada tahun 2026 ni, okey, tabung haji dia buat syarat kalau nak dapat tawaran haji sekurang-kurangnya kena ada 15,000 dalam akaun simpanan supaya nama kita tersenarai. Okey, antara orang yang akan menerima tawaran haji. Dan bila tabung haji buat syarat macam tu, dia nampak ada peningkatan jumlah orang yang menerima tawaran. Okey, tapi sebenarnya kita ada solusi lain macam mana kita nak menangani masalah ni dengan kita simpan juga duit untuk pergi haji dalam bentuk emas. Okey, ini isu-isu sebenarnya yang biasa kita tengok dekat dalam social media ataupun mainstream media dekat luar sana. Dapat duit, lepas tu putih mata. Okey, ada orang yang habiskan duit persaraan, duit KBSP tu dalam tempoh 3 tahun. Lepas tu terpaksa kembali semula untuk bekerja. Sebab apa? Sebab manusia ni bila dia tak tahu asas kewangan, iaitu menyimpan, dan kita ni ramai yang putih mata sebab sebelum ni kita kerja, puluh kerja, kita tak dapat duit yang banyak macam tu, tapi bila kita dah bersara, kita dapat pula, boleh pula akses akaun KBSP 1, 2, 1 tu, jadi kita pun putih mata. Masa itulah, okey, kalau yang lelaki, masa itulah saja-saja nak test market. Okey, ada pula yang nak gunakan duit tu buat rumah baru. Okey, extend rumah, nak kahwinkan anak, siap belanja seorang anak ni 1 biji kereta. Tapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya duit yang kita dapat daripada persaraan tu, yang kita simpan dekat dalam KWSP tu, digunakan untuk selepas kita bersara, dan seharusnya, sewajibnya kita dah tahu pengurusan kewangan macam mana kita nak gunakan duit tu supaya kita tak merempat selepas kita bersara. Kenapa saya sebut KWSP? Sebab saya seorang penjawat swasta. Okey, jadi saya ni tak ada duit pencen. Saya bergantung dengan duit KBSP dan pelaburan-pelaburan lain. Sebab tu saya kat dalam slide ni saya tekankan mengenai KWSP. Lagi satu, orang kata kalau kita nak kahwin, tak apa, cinta sahaja boleh. Okey, duit tu nombor 2. Itu waktu bercinta tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian. Okay, tapi hakikatnya ini laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam. Lebih 10,000 kes cerai dekat Selangor
tahun lepas berpunca daripada masalah kewangan dan kurang komunikasi. Berapa ramai wanita yang makan hati sampai sakit sebab tanggung biawak hidup. Okey, berapa ramai wanita yang terpaksa bertahun-tahun menahan rasa marah, rasa tidak puas hati sebab dia terpaksa menyara keluarga, menyara suami. Okey, yang ni topik ni sangat related. Isu ni seterusnya adalah sanggup berhutang nak raya. Okey, ramai hari ini bila nak raya all out buat celebration. Okey, kita buat celebration raya lebih daripada kita buat celebration nak sambut puasa. Tapi ramai juga yang swipe kad kredit, yang guna buy now pay later semata-mata untuk sambut raya, untuk beli baju baru, untuk bagi duit raya, dan ada juga yang beli perabot baru. Saya tak katakan benda tu salah, tapi ukur baju di badan sendiri. Kalau kita dah tahu hari raya ini setiap tahun, sepatutnya kita dah rancang kewangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tak salah pun kalau kita recycle balik baju-baju kita yang lama, yang masih elok lagi. Okey, tak salah pun. Cuma kadang-kadang kita ni tak nak FOMO. Okay, kita tak nak FOMO. Orang baju baru, kita nak baju baru. Orang langsir baru, kita nak langsir baru. Tapi kita kena tahu macam mana, adakah lepas raya sama ada kita sengkit ataupun kita boleh menjalani hidup seperti biasa. Okey, ni isu-isu global. Kenapa kita perlu simpan emas? Okey, sebab macam kita tahu, emas ni ada kaitan dengan US dollar. Okey, bila perang berlaku, pelabur-pelabur ni semua akan alihkan duit tunai tu dalam bentuk simpanan emas. Sebab simpanan emas adalah lebih secure untuk long term dan dia adalah mata wang sebenar. Okey, saya nak buat perbandingan antara ASB, tabung haji, KBSP dan juga emas. Okey, walaupun ini bukanlah bandingan yang kita boleh cakap yang terbaik, ataupun kita boleh cakap ini bukanlah bandingan yang sepatutnya, sebab emas ni dia tak boleh dibandingkan sebenarnya dengan unit trust ataupun dividen-dividen lain, tetapi kita nak buat comparison sebab ramai sebenarnya yang suka tanya, kalau simpan dekat SB lagi untung ke simpan dekat emas lagi untung? Okey, tuan-tuan tengok data yang saya dah sediakan ni. Okey, kenaikan emas ini adalah daripada segi tahun lepas. Kenaikan emas tahun 2025 saja lebih daripada 50% dan ianya lebih tinggi daripada ASB, KBSP dan juga tabung haji. Jadi, okey, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kena tahu bahawa simpanan emas ni adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Sebelum kita simpan emas, kita kena ada juga simpanan wang tunai. Okey, sebab simpanan emas ni untuk long term, sedangkan kita simpanan wang tunai kita nak guna untuk short term dan juga medium term. Okey, ini yang saya sebutkan tadi. Okey, kalau kita simpan emas untuk kos haji kita, untuk kita punya bajet pergi haji, kalau kita tengok dekat dalam gambar rajah ni, okey, bila kita simpan emas, sebenarnya kita perlukan semakin sedikit gram emas. Kalau kita tengok kos haji dan juga kos haji dalam bentuk ringgit dan juga kos haji dalam bentuk emas, kalau kita tengok kat sini, setiap tahun kalau kita simpan dalam bentuk emas, dia boleh kekalkan nilai untuk kekalkan nilai. Jadi tak kisahlah, katakanlah kita ada 100 gram emas hari ini, kita masih lagi mampu untuk pergi menunaikan haji. Kalau 100 gram hari ini dah nilainya lebih kurang RM60,000, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh pergi haji dengan PJH. Okey? Yang seterusnya adalah, okey, kenapa kita kena simpan emas? Terutamanya emas public gold. Okey, baru-baru ini ada dekat dalam social media, dia kata dia beli emas public gold tapi palsu. Saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, okey, bila kita nak beli emas, pastikan kita bukan beli emas dengan orang perseorangan atau individu. Kita kena beli emas dengan syarikat.
Okey, dealer pun, okey, dealer ni adalah pemudah cara untuk tuan-tuan dan puan-puan okey dapatkan ilmu emas. Nak dapatkan macam mana cara nak beli emas. Okey, macam mana nak dapatkan emas di public gold. Macam mana nak keluarkan emas daripada public gold. Okey, saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan sesekali beli emas daripada orang perseorangan. Okey, sebab ada baru-baru ni kes dia dapat emas public gold tapi rupanya palsu. So, saya nak highlight dekat sini. Okey, saya nak kat sini walaupun yang nak jual kat emas kepada tuan-tuan dan puan-puan tu adalah dealer, tapi lebih baik beli direct daripada public gold sebab sistem public gold ni dia mudah. Dia boleh beli walaupun hari raya. Pagi raya pun tuan-tuan boleh beli. Bangun sahur nanti pun tuan-tuan boleh beli emas sebab sistem public gold beroperasi 24 jam sehari dan kita stok tiada had. Tuan-tuan boleh keluarkan emas daripada ATM. Okey, ada lebih daripada 100 biji 100 buah ATM mesin dekat seluruh Malaysia. Okey, kita ada dekat airport, kita ada dekat Giant, kita ada dekat Maidin. Jadi lebih ke sekarang ni customer public gold lebih mudah lagi untuk dapatkan emas. Okey, kenapa apa kelebihan kalau kita beli emas kat public gold? Inilah yang nak saya cakap. Yang penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita ada bimbingan introducer. Kalau tuan-tuan beli dekat kedai emas ataupun dekat bank, tak ada bimbingan daripada introducer. Introducer dekat public gold ni, kita boleh WhatsApp mereka walaupun lepas pukul 6 petang. Okey? Dan seterusnya, stok tiada had. Okey, dikala waktu harga emas rendah, banyak bank ataupun banyak kedai-kedai emas yang ada limited stock, tapi public gold tidak sebab kita ada kilang emas dan kita ada refinery factory. Okey, dan sistem paling penting adalah sistem kita 24 jam sehari, kita boleh akses untuk buat belian emas, untuk jual emas ataupun kita boleh arahnu emas. Dan yang paling penting adalah kita punya jaminan spread yang garanti oleh public gold between 6% to 9%. Okey, ini paling penting. Bila kita beli emas, bukan kita tengok setakat harganya murah, tetapi kita kena tengok juga dia punya tawaran yang lain, iaitu salah satunya adalah jaminan belian balik emas walaupun emas tu rosak. Okey, saya nak bagi tahu ada satu bank tu dia tidak beli dia tidak beli emas sekiranya emas tu dia punya seal terbuka, kemek, calar ataupun rosak. Okey? Bank tu tak akan terima. Sebab apa? Sebab bank dia punya bisnes bukannya emas. Bukannya emas ataupun perak, tapi bisnes bank adalah bisnes hutang. Jadi sebab tu dia letakkan syarat yang ketat macam tu. Tapi kita tak boleh persoalkan lah. Tapi sekiranya tuan-tuan ada beli emas daripada bank-bank dan mereka tidak menerima kembali emas tu bila nak jual, jualkan saja kepada public gold dan harga buyback untuk emas-emas bukan jenama public gold juga dipaparkan dalam website dan apps public gold. Okey, kita ada 4 kaedah belian emas, iaitu kita boleh beli terus ataupun kita boleh buat auto debit setiap bulan, tolak daripada akaun bank kita, ataupun kita boleh buat belian secara EPP. Okey, EPP di mana tapi EPP ni temporary kita tutup dulu sebab sebab ini arahan daripada public gold dan juga kerana harga emas sekarang ni turun dan naik kadang-kadang lebih daripada 3 atau 4 kali sebulan. Dan saya nak bagi tahu kalau tuan-tuan dan puan-puan buat auto debit minimum RM200 setiap bulan, layak untuk masuk ke dalam cabutan bertuah. Hadiah yang ditawarkan oleh public gold untuk cabutan bertuah ni, hadiah yang ditawarkan oleh public gold untuk cabutan bertuah ni paling besar hadiah adalah 10 gram emas. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan dan puan-puan. 10 gram ni setiap bulan. Jadi saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum lagi subscribe auto debit ni, cepat-cepat buat, minimum RM200. Dan lagi satu, kalau sebelum kita keluar pergi untuk shopping raya dan sebagainya ni, saya sarankan sebelum keluar rumah untuk shopping raya tu,
buat dulu pembelian emas melalui kaedah FX. Sebab beli emas dekat public gold ni tuan-tuan dan puan-puan, belian minimum RM100 sahaja kita dah buat beli emas. Okay? Kalau kita beli emas hari ni dapat 0.14 gram, tahun tahun akan datang emas tu masih ada lagi dalam simpanan kita. Tapi kalau kita beli kuih raya 5 balang RM100 ataupun 4 balang RM100, makan kenyang habis. Okay, tapi sebelum tuan-tuan dan puan-puan keluar, okay, untuk beli apa ni, juadah berbuka kat bazar ataupun nak pergi beli shopping raya, saya sarankan supaya kita punya perbelanjaan tu tidak tersasar. Jadi saya sarankan untuk alihkan dulu duit tu sebelum kita pergi shopping dalam bentuk simpanan emas. Seterusnya saya serahkan kepada Puan Cik Ain Zuhairi untuk berkongsi mengenai pengalaman beliau dalam simpanan emas. Masya Allah, tahniah Puan Rawaha kerana menggunakan peluang yang ada untuk mengumpul emas dengan moratorium. Hebat sekali saya kiranya perkongsian Puan Speaker kita pada hari ini, yang saya nampak banyak poin-poin penting yang memberi kejutan separa sedar serta membuka mata kita semua. Jadi bagaimana sekarang tuan-puan? Adakah tuan-puan masih tercari-cari sebab kenapa simpanan emas penting untuk keuangan tuan-puan? Cuba tuan-puan boleh respon dengan emoji tanda setuju di atas penerangan speaker kita tadi. Boleh isi di ruangan chat. Baiklah, inflasi itu sangatlah benar tuan-puan. Malah sangat membimbangkan jika kita tidak mengambil tindakan dari saat ini untuk menyelamatkan nilai duit kita. Tuan-puan, tepuklah dada, tanya minda yang waras. Janganlah kita terpengaruh dengan nafsu dan kehendak kita. Seterusnya, kita akan bawakan sesi kedua, iaitu sesi berkongsi pengalaman sebenar daripada seorang wanita berkerjaya yang sudi membuka pengalaman peribadi beliau bukan untuk berbangga diri, tetapi untuk menjadi teladan buat semua. Beliau menetap di Negeri Sembilan dan merupakan seorang eksekutif di sebuah syarikat swasta. Majlis menjemput Puan Nur Ain Zuhairi ke pentas untuk perkongsian. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan Syarifah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-puan sekalian. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman menjadi penyimpan emas. Saya mula menjadi penyimpan emas pada Februari 2021. Pada ketika itu, saya masih bergelar sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana saya boleh mengenali public gold? Ianya bermula daripada saya ada wang lebihan. Jadi saya nak tukarkan kepada barang kemas lah sebab of course saya minat barang kemas. Tetapi pada ketika itu PKP, pergerakan terbatas, dan sebagai seorang pelajar yang sentiasa masuk lab, kami tidak dibenarkan atau risiko barang kemas itu hilang, takut hilang atau sebagainya. Maka saya bertanya pada ibu, kalaulah saya simpan duit ni, mesti akan berkurang atau habis. Tapi nak beli emas kedai jauh dan ibu rasa macam mana? Jadi, ibu pun mencadangkan saya untuk melihat simpanan di Public Gold, sebuah syarikat yang sudah lama wujud dan masih kukuh pada waktu itu. Saya mula buat carian sendiri di Google, baca dan faham konsep simpanan di Public Gold. Sehinggalah saya terbaca penulisan Bonda Malia Ramli dan saya tertarik dengan penulisan beliau. Saya terus kontak beliau untuk mulakan simpanan emas di akaun Gap Public Gold. So saya bermula dengan 1 gram RM260. So sejak tu, setiap kali saya menerima duit, contohnya duit raya, hadiah daripada keluarga ataupun lebihan allowance yang saya tak guna, saya terus simpan dalam bentuk gram emas. Sebab saya tak simpan lagi lah dalam RM1 sebab saya dah jadi ketagih untuk menambahkan akaun gram di akaun Gap saya. Sebab yelah, kita daripada contohlah daripada 0.5 gram bertambah jadi 1 gram, bertambah jadi 2 gram. So semakin bertambah, semakin banyaklah aset saya. So saya simpanlah sedikit demi sedikit, bukan dengan jumlah yang besar,
tapi konsisten. Dan apabila saya sudah berkerjaya, saya terus set auto debit supaya saya tidak overspend gaji dan saya tahu gaji saya telah ada untuk simpanan jangka masa panjang. Okey, ini adalah contoh gold bar 5 gram yang saya keluarkan pada September 2021. Gold bar ni untuk dijadikan backup plan untuk majlis convocation saya sekiranya saya belum terima tawaran pekerjaan. So saya akan jual lah 5 gram ni. Tapi Alhamdulillah saya terima tawaran pekerjaan sebelum saya tamat internship. Jadi post convocation tu saya guna 100% memulakan gaji saya. So 5 gram ni masih ada di tangan saya. Dan lagi satu, masa majlis convocation saya cakap dengan ibu saya tak suka bunga. Jadi bagikan saya hadiah yang lebih bermanfaat lah. Contohnya 0.5 gram edisi public goal convocation. So mereka hadiahkan saya hadiah ni lah. So untuk kenang-kenangan masa saya belajar, saya ada gold bar 5 gram dan juga kad 1 gram, 0.5 gram convocation. Dan yang lebih menarik lagi, sebab saya kan suka barang kemasan. So sekarang di public goal kita boleh keluarkan juga barang kemas 999. So dekat public goal kita boleh keluarkan contohnya ini Dina dan ini jemput mas. Dan lagi nak raya kan, kita mesti akan ada keluarkan edisi IDVT. So tuan-puan boleh ambil peluang lah nanti. Okay. So tuan-puan sekalian, harga emas tidak menunggu kita. Ia tidak tunggu kita bersedia dan ia juga tidak tunggu kita ada duit lebih. Semakin lama kita bertangguh, semakin bertambah mahal untuk kita bermula. Semakin sukar untuk kita bina simpanan. Ramai orang fikir simpan emas ni perlukan modal yang besar. Sebenarnya tak pun. Dengan lebihan serendah RM100, kita sudah boleh mulakan simpanan emas. Bukan soal harga pada hari ini, tetapi soal disiplin untuk kita mulakan sebagai pendapatan kita kepada aset yang lebih bermanfaat. So, saya sendiri bermula daripada seorang pelajar, bukan orang yang senang dan bukan pakar keuangan. Saya hanya bermula dengan satu keputusan kecil. Tukar sebahagian ataupun sedikit wang kepada emas setiap kali mampu. Alhamdulillah, hari ini saya nampak kesannya sendiri pada saya. Jadi, saya mengajak tuan-puan, jangan tunggu masa sesuai, jangan tunggu duit yang banyak. Ambil langkah pertama, hubungi individu yang bawa tuan-puan ke sesi pagi ini untuk maklumkan kepada mereka untuk mulakan simpanan emas. Kerana perjalanan keuangan yang paling penting bukan berapa banyak kita mula, tetapi keputusan untuk mula hari ini. So, saya mohon maaf jika ada tersalah kata. Sekian daripada saya. Terima kasih. Masya Allah, hebat, hebat. Luar biasa kan? Bermula ketika bergelar mahasiswa. Tuan-puan, inilah kelebihan di Public Gold di mana semua lapisan dan golongan boleh mula menabung emas serendah RM100. Emas yang ditunjukkan sebentar tadi bersinar-sinar pelbagai bentuk. Terpesona mata kita melihatnya. Prinsip utama menabung emas, beli emas, dapat emas fizikal. Sebab bersama TKL Empire, masalah tuan-puan akan selesai kurang daripada 24 jam. Sediakan sahaja diri tuan-puan untuk daftar akaun secara percuma, kesediaan mendapatkan bimbingan percuma, hadir kelas percuma dan yang paling mahal tuan-puan, mendapat sentuhan mentorship juga secara percuma. Untuk makluman tuan-puan, Public Gold merupakan syarikat emas terbesar di Malaysia dan sudah bertapak dalam industri selama 17 tahun. Dan ianya semakin mengukuh. Kini, penyimpan berdaftar Public Gold telah mencapai jumlah seramai 2.2 juta orang. Public Gold juga memiliki 2 buah kilang iaitu kilang pengeluaran dan penapisan emas, 18 cawangan di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, 7 cawangan di Indonesia, sekarang menuju ke 200 buah mesin ATM seluruh Malaysia. Public Gold juga memiliki 10 cawangan PG Jewel iaitu kedai barang kemas perhiasan. Syarikat Public Gold satu-satunya syarikat yang mengeluarkan jongkong emas dengan berat 31 kilogram. Wow, saya sendiri sangat terinspirasi dan saya tidak akan berpatah balik mencari jenama lain.
Dan paling mahal tuan-puan, akan terus berassociate dengan TKL siblings yang saling menyokong. Baiklah tuan-puan, saya nak bagi sedikit ruang kepada semua untuk mengetahui apa keistimewaan apps Public Gold. Secara eksklusif saya persembahkan VT Gold Accumulation Program GAP. Silakan TKL Tech. Ini adalah paparan aplikasi Public Gold. Untuk login, kita masukkan username dan password yang diberikan. Inilah paparan muka hadapan aplikasi setelah kita login. Untuk menambah tabungan ataupun membuat belian, boleh klik pada Top Up. Pilih Gold, kemudian pilih payment method sama ada nak buat bayaran melalui FPX Online Banking, Auto Debit ataupun secara kaedah bank in. Tekan pada button Sell untuk membuat jualan emas secara online. Pilih Gold dan masukkan amount yang hendak dijual dalam masa 3 hari bekerja, duit akan masuk ke dalam akaun bank yang diberikan. Yang paling menarik, klik pada withdraw untuk keluarkan emas fizikal dan pegang sendiri di tangan. Pilih emas mana yang berkenan di hati, kemudian proceed bayaran gold premium dan juga post berinsurans. Tunggu di rumah dengan senyuman. Untuk melihat semula semua rekod transaksi, klik pada button history. Di sini kita boleh pilih sama ada untuk melihat transaction history, auto debit history, Ar-Rahnu ataupun GIT withdrawal history. Klik pada OK. Bukan itu sahaja, di akaun emas GAP Public Gold juga kita boleh lihat harga purata. Klik pada ikon bulat warna merah bertulis GAP. Kemudian kita akan nampak paparan seperti ini. Klik pada bahagian account. Di bahagian bawah tertulis di situ average price iaitu harga purata untuk semua pembelian kita selama ini. Akaun emas GAP sangat mudah dan patuh syariah, semuanya di hujung jari. Jangan lupa follow dan sertai kami di Public Gold by TKL Empire Official. Selamat mencuba! Terima kasih tim teknik TKL Tech. Seterusnya, majlis ilmu ini akan disambung dengan sesi kedua, iaitu sistem dealership di Public Gold. Selain menjadi penyimpan emas, tuan-puan juga boleh menjana pendapatan pasif bersama Public Gold. Pendapatan bergantung kepada berapa jumlah atas cek yang tuan-puan nak sign. Tanpa berlengah, saya menghadirkan semula speaker kita, Puan Rawaha Muhammad Fadil, untuk meneruskan sesi. Dipersilakan, Puan. Okey, kita sesi yang seterusnya. Tadi saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan. Ain Zuhairi tu dia baru bekerja tapi tengoklah dia punya simpanan emas. Okey, sebab dia dah ada kesedaran daripada dia student lagi untuk simpan emas. Okey, tuan-tuan bayangkan kalau kita yang dah kerja 20 tahun, dah nak bersara ni tak ada simpanan emas macam tu, sepatutnya kena rasa malu dengan Ain Zuhairi. Sebab apa? Dia muda-muda dah ada kesedaran macam tu. Okey, so kita yang kepada slide yang seterusnya iaitu kenapa kita nak bina bisnes dengan Public Gold. Okey, yang pertama adalah bila kita hari tu kena ancaman COVID, saya realise bahawa pekerjaan itu bukannya hak kita. Bila-bila masa, within 24 hours, company boleh terminate kita. Okey, kalau company tiba-tiba isytihar untuk bankrupt. Okey, dan juga kalau kita ni, kalau pesan mentor saya, Puan Malia Ramli, dia kata kita buat bisnes ni, passive income ni, waktu kita tak perlukan pun passive income tu. Iaitu waktu kita tengah bekerja sekarang, tengah ada kerja sekarang. Okey, waktu kita waktu kita tengah bahagia sekarang, supaya nanti bila katalah tiba-tiba atas faktor-faktor, tak kisahlah penceraian ataupun mungkin kita hilang pekerjaan, mungkin kita sakit yang memerlukan kita untuk MC lama, jadi kita dah ada backup income iaitu daripada Public Gold. Puan Rawaha, mohon full slide. Okey, kenapa kita perlu jadi dealer Public Gold? Yang pertama, sebab kita tak perlu simpan stok. Okey, stok semua akan diuruskan oleh Public Gold sendiri, akan dihantar direct daripada kilang Public Gold kepada customer kita. Dan yang paling best, sebab saya sendiri, saya adalah orang yang suka berjalan. Okey, atas boat pun as long as ada internet,
kita boleh bantu customer kita untuk buat urusan jual beli emas. Dan yang paling penting dekat public gold ni, dia bukan ada satu saja potensi pendapatan, tapi lebih daripada 10 potensi pendapatan. Dan yang penting, pendapatan daripada public gold ni kita boleh warisi kepada kita punya pasangan ataupun kepada anak kita apabila kita tak ada nanti. Okey, ini antara kejayaan saya dengan public gold. Okey, dan ini merupakan saya punya mentor, Puan Malia Ramli. Jadi dia ni merupakan penulis buku Nak Kaya Seribu Raya. Buku ni saya nak showkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan buku ni. Sebab apa? Baca hadam. Sebab apa? Buku ni menceritakan dia punya pengalaman hidup. Macam mana daripada beliau struggle daripada B40 sampai hari ini dia dah jadi T10 dah. Okey, ini antara dia punya mentor saya punya kejayaan dalam public gold. Okey, terlampau banyak, terlalu banyak yang beliau dapat achievement daripada public gold sendiri. Okey, ni kemudian ini adalah milestone Ticket Empire. Okey, Ticket Empire ni saya nak bagi tahu tuan-tuan dekat puan-puan, bila kita jadi dealer dekat dalam Ticket Empire, kita punya associate sendiri. Maksudnya kita ada sibling, kita ada kawan-kawan yang sentiasa support each other. Okey, kita dekat dalam Ticket Empire ni kita punya sistem komprehensif secara menyeluruh. Okey, kita ada support team, kita ada SOP yang sangat menyeluruh. Kita ada macam mana FAQ yang biasanya dealer atau yang biasanya customer tanya kepada dealer apa persoalan, semua tu kita dah sediakan. Okey, dalam Ticket Empire juga saya belajar macam mana nak edit video. Okey, kalau selama ni saya belajar sebelum ni saya paling tak suka nak kena edit video guna Photoshop ataupun tools-tools dan sebagainya. Tapi bila dalam Ticket Empire, dengan sendirinya saya willing untuk belajar dan explore editing video ni semua, sebab saya tahu saya kena contribute juga untuk TKL Empire. Sebab dalam TKL Empire ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya kita tak ada gaji. Okay? Tapi each and everyone ni contribute kita punya kemahiran masing-masing. Ada orang yang tak pandai pun nak edit video, tapi bila kita dah associate dengan kawan-kawan kita, kita pun rasa macam macam mana nak edit video, macam mana nak buat konten ni semua ini akan diajar dalam TKL Empire. Dan juga bila kita dah achieve sesuatu milestone kita dalam bisnes public gold, of course public gold akan taja kita dengan percutian mewah. Okey, percutian ni 100% fully sponsored by public gold. Bagi saya percutian yang ditawarkan oleh public gold ni, yang diberikan penghargaan untuk dealer yang dah berjaya ni, sebenarnya lebih mewah lagi kalau berbanding kalau saya pergi trip dengan company saya. Okey, ni yang tahun lepas mereka telah pergi kepada Cape Town. So tahun ni dealer-dealer yang dah dapat trip untuk pergi ke Budapest pula. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak letak target bila kita jadi dealer public gold? Katakanlah, ni saya ambil roughly kalau kita buat sebulan 30 penyimpan. Maksudnya sehari kita kena recruit ataupun kita kena cari satu orang customer. Bermakna kalau setahun kita ada 360 orang customer. Dan bayangkan bila kita dah ada lebih daripada 1,800 penyimpan, ini adalah total kita boleh cakap kita punya sale untuk bulanan sale kita. Okey, kalau income yang saya tunjukkan ni RM17,640 ni adalah passive income bulanan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan rasa nak kerja bangun awal, hadap trafik 1 jam, ataupun nak duduk atas kursi, duduk dekat rumah, boleh pakai baju tidur, reply customer ataupun servicing customer, buat all the videos, content untuk business, ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak pergi kerja lagi. Of course, kalau tanya dengan saya, of course saya akan berhenti kerja, duduk dekat rumah, buat business public gold all out, dan
saya akan tinggalkan kerja saya sekarang sebab saya rasa kebanyakan kita sekarang ni terpaksa bekerja sebab kita itu adalah punca pendapatan kita. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan explore lebih lagi potensi ataupun cabaran pendapatan dekat public goal, ini yang tuan-tuan dan puan-puan boleh achieve lagi. Bukan setakat bila customer buat belian tuan-tuan dan puan-puan dapat insentif, tapi kalau customer buat jualan ataupun buyback pun tuan-tuan dan puan-puan akan dapat insentif daripada public goal. Okey, jadi macam mana nak bermula untuk menjadi dealer public goal? Okey, ini antara promosi pada bulan ini untuk menjadi dealer public goal. Okey, apa beza dia normal dealer dan priority dealer? Okey, kalau normal dealer dia akan dapat insentif 1%, tapi untuk priority dealer dia akan dapat insentif 1.5%. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih nak jadi normal dealer ataupun jadi priority dealer. Tapi saya syorkan ambil terus jadi priority dealer sebab perbezaan insentif tu. Okey, bila kita dah jadi dealer, walaupun dealer public goal ni kita tak ada exam. Okey, kita tak ada exam macam kita nak jadi takaful agent. Tu kita tak ada. Tapi kita setiap bulan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita akan orang kata macam mana ayat dia? Saya nak cakap yang kita akan diberikan ilmu-ilmu yang unlimited, especially kalau kita join Ticket Empire. Ini antara core program mingguan yang ada setiap minggu yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir, wajib hadir untuk bangunkan bisnes kita. Okey, untuk bangunkan bisnes kita, kemudian bila kita dah ada ilmu yang betul, jadi sebab itulah kita boleh deliver ilmu yang betul kepada kita punya customer dan share juga manfaat simpanan emas. Okey, ni bulanan yang wajib. Okey, wajib, saya tekankan wajib sebab apa? PLT dan NDO ini kita akan belajar mengenai SOP public goal. Okey, SOP itu penting supaya kita tak bagi ilmu yang salah kepada kita punya penyimpan emas. Alright, dan bila kita join public goal leadership training ni, kita boleh tahu macam mana nak gunakan tools, macam mana nak gunakan nak buat Canva, macam mana kita nak buat content writing yang betul. Semua ni kita datangkan speaker-speaker yang proven, achievers yang proven kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan satu masa nanti sekiranya tuan-tuan dan puan-puan juga jadi achievers, jadi orang yang berjaya dalam public goal, tuan-tuan dan puan-puan juga akan menjadi salah seorang daripada speaker. Okey, ni core program tahunan. Okey, baru je bulan lepas, awal bulan ni Ticket Empire adakan Pick the Technique. Okey, Pick the Technique ni, kita punya program yang saya tunjukkan sebentar tadi, semua program tu adalah secara online atau melalui Zoom. Tapi Pick the Technique ni dia face to face. Okey, dia face to face, so dia once a year mesti pergi sebab bila tuan-tuan dan puan pergi program ni, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat berassociate dengan semua Ticket Empire sibling. Okey, dan juga kita adakan jelajah Ticket Empire. Kita akan bertemu dengan kita punya dealer, kita akan ajak kita punya customer untuk join jelajah ni. Sebab apa? Kita akan pergi jelajah dekat setiap cawangan public goal yang ada di seluruh Malaysia. Jadi hari ini bukan setakat kita boleh tengok emas-emas yang keluaran public goal, tapi juga kita boleh berjumpa bersemuka dengan kita punya founder Ticket Empire iaitu Puan Malia Ramli. Okey, ini antara testimoni penyimpan emas. Okey, ada Puan Jana ni, dia selesaikan hutang pinjaman PTPTN dia guna simpanan emas. Okey, dan dia juga menggunakan simpanan emas untuk beli rumah dia yang kedua. Okey, manakala ini adalah real testimoni Puan Aisyah Isa.
dia gunakan emas untuk sebagai dia punya dana haji dia. Ini real testimoni tuan-tuan dan puan-puan. Dekat dalam tiket Empire ni sebenarnya ramai yang gunakan emas sebagai dana haji, sebagai dana umrah. Sebab tu daripada awal slide tadi saya tekankan, okey, isunya kita tak ada simpanan yang cukup dekat dalam tabung haji. That's why ramai yang reject tawaran untuk gunakan haji. Lepas tu saya tunjuk pula slide yang kalau kita simpan emas, okey, kalau kita simpan emas kita dapat kekalkan nilai kos untuk pergi menunaikan haji. Dan kalau sekarang pun kita ada 100 gram emas, kita dah boleh pergi haji ikut package yang PJH. Inilah real testimoni Puan Aisyah Isa digunakan 30 gram emas sahaja untuk menunaikan haji pada tahun 2022. Okey, pakar-pakar sendiri pun mencadangkan untuk kita adakan simpanan dalam bentuk emas 10 ke 50%. Katakanlah kekayaan total, kekayaan tuan-tuan dan puan-puan nilainya 2 juta. 2 juta lah termasuk dengan harta alih dan harta alih dan tidak mudah alih. Jadi, okey, 50% tu tuan-tuan dan puan-puan tukarkan dalam bentuk simpanan emas. Sebab apa? Sebab simpanan emas ni memang digunakan untuk simpanan jangka masa panjang. Tetapi saya nak highlightkan bahawa kita, walaupun kita ada simpanan emas, kita perlu juga ada simpanan dalam bentuk wang tunai supaya kalau kita nak gunakan duit tersebut dalam untuk masa kurang daripada 2 tahun, kita boleh gunakan duit tunai tu. Okey, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kalau belum lagi ataupun masih berkira-kira lagi untuk menabung emas, okey, pilihlah tiket Empire sebab kita menyediakan ekosistem yang menyeluruh untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bukan sahaja sebagai penyimpan emas tetapi sebagai dealer TKL. Okey, kita sangat mengutamakan ilmu. Okey, kita sangat mengutamakan ilmu, bukan setakat tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, tapi kita juga akan bagi ilmu yang unlimited kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh sahaja subscribe kita punya social media dan kita juga ada YouTube di mana kita akan upload sesi kita pada hari ini dekat dalam YouTube TKL Empire. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar semula. Okey, dan seterusnya saya akan serahkan kepada kita punya Puan MC, Puan Syafiqah untuk majlis yang seterusnya. Terima kasih. Tuan-puan, dapat sesuatu? Walaupun kita mempunyai pendapatan hakiki, tetapi pendapatan pasif adalah satu bentuk pendapatan yang lebih stabil dan tenang. Inilah sistem dealership yang dibangunkan oleh Public Gold. Semua orang boleh menjana pendapatan pasif dengan harmoni. Puan Speaker tadi telah menyampaikan berdasarkan pengalaman sebenar beliau dan sedang menikmati pendapatan pasif hasil daripada dealership ini. Bimbing masyarakat agar celik ilmu, jauhi kesesatan daripada skim pelaburan emas yang pelik-pelik di luar sana. Baik, seterusnya saya akan bacakan soalan, tetapi sebelum itu saya mohon kerjasama semua hadirin untuk onkan kamera agar sepanjang sesi kerana tim teknikal akan merakam gambar paling cantik sebagai tanda tuan-puan serius dalam usaha baiki keuangan dengan tabungan emas. Selain itu, tuan-puan berada di dalam rangkaian TKL Empire yang serius mendidik masyarakat celik emas. Buat tuan-puan yang benar-benar serius ingin mengubah status keuangan tuan-puan, boleh dapatkan karya penulisan Bonda Maria Ramli, Nak Kaya Seribu Daya. Sila rujuk introducer atau orang yang mengajak tuan-puan ke majlis ilmu hari ini untuk dapatkan buku ini.
Baiklah, seterusnya saya akan bacakan soalan-soalan seperti berikut dan soalan-soalan ini akan dikupas jawapannya di kemuncak acara oleh Tuan Faizul Muhammad. Soalan pertama, macam mana dollar cost averaging boleh bantu masa jual balik emas? Yang kedua, bila masa paling sesuai untuk beli emas? Keadaan harga emas sekarang sentiasa berubah-ubah, sekejap naik dan turun. Soalan ketiga, apakah nasihat atau strategi paling penting untuk saya sebagai penyimpan emas yang baru dan masih tak faham tentang simpanan emas? Dan soalan terakhir, bagaimana jika seorang lelaki hendak jadi dealer kerana emas selalu dikaitkan dengan wanita? Bolehkah lelaki menjadi dealer? Majlis dengan berbesar hati mempersilakan Tuan Faizul Mohammed, founder Master Dealer TKL Empire untuk membuat penggulungan. Okey, terima kasih kepada MC Puan Syafiqah. Okey, yang dihormati Five Star Diamond Bonda Malati Ramli, barisan speaker kita Puan Rawaha dan experience sharing Cik Ain, barisan TKL Management, barisan FMD, MD, barisan rakan dealers dan tak lupa kepada komiti Sunday Sharing yang bertukar lumus di belakang tabir kita dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey. Jadi sedikit saya nak apa yang dikongsikan oleh speaker tadi. Tuan-puan boleh lihat apa yang dikongsikan oleh Puan Rawaha tentang kenapa pentingnya kita buat simpanan emas hari ini. Kenapa kena ada, nak elakkan daripada isu penceraian, nak elakkan daripada orang hari ini nak sambut raya pun ada. Nah, sampai berhutang, boleh tengok balik apa yang dikupaskan oleh speaker kita. Dan kepada experience sharing kita, kepada Cik Ain, daripada mahasiswa lagi tuan-puan. Daripada muda tuan-puan dah mula simpan emas. Jadi hari ini tidak ada istilah terlambat. Kalau kata kita ni, oh dah tua-tua ni pun baru kenal emas, masa ni lah kita buat tindakan. Jadi benda ni tidak ada orang cakap lambat ataupun cepat. Asal mana kita dah tahu dah hari ni, keuntungan emas tu, bukan kata keuntungan tu, kenapa kita kena simpan emas hari ni? Kalau kita ada duit banyak tak simpan emas hari ni pun, sama juga. Duit tu habis dimakan inflasi dan ataupun bocor macam tu saja. Okey, kita berbalik kepada soalan. Yang pertama tadi, soalan pertama berkata berkenaan bagaimana nak untung dengan jual emas menggunakan konsep DCA, dollar cost averaging. Okey. Dia macam ni tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita nak untung dengan emas ni, kita tak boleh kalau kata hari ni yang mana yang dijemput hadir ke Sunday Sharing hari ni, menabung emas hanya sekali. Menabung emas sekali, lepas tu bila time harga emas naik, dia nak tengok, ingat ada keuntungan banyak. Lepas tu bila nak jual, kata untung sikit. Sebab tuan-tuan, dah menyimpan emas ni, dah menabung dah hampir setahun, 2 tahun dah. Tapi hanya beli sekali saja. Kata ketika mana beli harga 300, lepas naik harga 600, nak jual balik. Kenapa harga saya nak jual? Sebabnya apa? Sebab saya nak jual jadi untung saya kecil. Sebab menabung hanya sekali. Nak pastikan kita untung, kita kena konsisten menabung. Inilah kita kata DCA ni. Nak untung kena ada purata harga ni tuan-tuan. Purata harga ni macam mana? Konsisten menabung, tak kira harga emas naik ataupun turun, kita fokus konsisten pada tambang. Sebab tu hari ni kalau kata ada yang beli harga emas tinggi, dia kata menyesal beli semalam harga emas tinggi, hari ni turun harga RM20, Cik Faizul. Kenapa jadi macam tu? Sebenarnya kita hari ni tuan-puan simpan emas, jangan tengok pada harga. Kita sebagai gold saver fokus saja pada pertambahan rand. Dan ketika itu nanti selepas tahun dan 2 tahun ketika harga emas naik, masa tu tengok average price. Boleh tanya dengan introducer tuan-puan, dekat mana nak check average price ni? Dekat dalam apps Public Gold kita tu. Okey, jadi jawapannya adalah kita perlu konsisten menabung. Sebab apa? Dengan cara DCA ni, dia akan bantu kita untuk bantu kos purata belian kita. Dan dia kurangkan risiko ketika mana harga puncak. Okey? Yang ketiga juga, dia bagi keuntungan yang lebih fleksibel. Jadi keuntungan ni adalah untuk jangka masa yang panjang. Sebab tu kita tahu kita simpan emas hari ni bukan untuk jangka masa yang pendek ataupun jangka masa sederhana. Macam yang Puan Rawaha cakap tadi, speaker kita tadi dah maklumkan. Kenapa kita kena ada perbezaan simpanan tu? ASB, tabung haji, KWSP kita kena tahu. That's why kenapa kita kena buat simpanan emas itu. Itulah caranya untuk kita untung
apabila kita jual emas dengan menggunakan konsep DCA itu. Okey. Jadi soalan yang kedua pula adalah berkenaan bila masa sesuai nak beli emas sebab tengok harga turun naik. Sebenarnya bila masa sesuai nak beli emas adalah sekarang, tuan-tuan. Jawapannya adalah sekarang. Okey. Kalau kata hari ini kita ada anak, kita bayi, ketika bayi itu tuan-tuan yang masa sesuai nak beli emas. Sebab kalau kita tengok harga emas turun naik ni, sejak tahun 2000 pun harga emas dah naik dah. Ketika itu 35 ringgit 1 gram, orang kata mahal. Hari ini ketika 697 1 gram pun orang kata mahal. Jadi bila kita kata murahnya? Tak pernah harga yang murah, tuan-tuan. Jadi hari ini kalau kita nak beli emas, bila masa sesuai, beli sekarang. Sebabnya harga ni adalah harga pada hari ini, dia akan tinggal sejarah. Pasti tinggal sejarah. Kalau kata hari ini kita kata mahal, harga masa kita bermula, siapa yang bermula, kata puan yang bermula pada RM350 1 gram dulu. Hari ini ada tak jumpa RM350? Tak jumpa. Hari ini 690 lebih. Adakah selepas 2 tahun akan datang harga ini masih kekal? Harga dah tak ada sejarah. Jadi, bila masa sesuai, mula pada hari ini. Okey? Jadi soalan yang ketiga pula, nasihat atau strategi kepada penyimpan emas baru sebab masih tak faham tentang simpanan emas. Okey, untuk penyimpan emas baru, okey, sebenarnya kalau kita mula-mula kita simpan, bila kita menabung, okey, hari ini dekat konsep simpanan emas Get Public Gold ni, di mana kalau kata kita nak membeli emas 10 gram tu, harga sekitar 6,000 lebih, hampir 7,000 kalau kita nak beli 10 gram. Tapi kita tak ada bajet, so konsep dia, kita boleh menabung sikit-sikit. Strategi dia, first kali kita kena letak apa tujuan dan matlamat kita dalam simpanan. Kalau kita simpan emas, tak ada tujuan dan matlamat, hanya sekadar ikut-ikut orang, ini yang kita tak nampak apa strategi kita dalam simpanan. Okay. Cuba kita letakkan macam contoh, Cik Ain tadi. Dia kata nak fokus untuk letakkan apa? Untuk convocation dia. Nampak tuan-tuan hari ini? Kita hari ini, kalau kata anak-anak muda hari ini ada dalam kita punya perkongsian ilmu pada pagi ini. Adakah hari ini, adakah duit yang kita dapat lebih tu kita minum ada kopi viral, makanan viral semata-mata. Tapi apa yang fokus Cik Ain tadi buat tuan-tuan? Contoh experience sharing kita dah tunjuk lah. That's why itu strategi dia yang pertama. Kita kena letakkan apa tujuan dan matlamat kita dalam simpanan, barulah kita akan pastikan simpanan kita tu akan terus bertambah. Selain apa? Untuk dana persaraan, dana pendidikan anak-anak, dana untuk menyelesaikan hutang, dana untuk perkahwinan dan macam-macam lagi dana. Jadi untuk memastikan bagaimana strateginya, first kali kita kena ada bimbingan yang betul. Sebab tu hari ni kalau kata kita nak jadi penyimpan emas, bukan boleh membeli saja macam tu. Itu yang jadi beli emas fake. Apa yang Puan Farah cakap tadi, beli emas yang sebab apa? Dia merasakan dia untung dengan harga murah, tuan-tuan. Tapi bila kata nak jual hari ni, harga habis, emas tu emas palsu. Bila untung, dia lah orang yang paling meloncat riang sebab dia untung, sebab dapat dah harga murah dan ketika itu dia dapat, bila jual dapat harga mahal. Tapi bila dia dapat harga, dikatakan emas itu adalah palsu, masa tu menyesal tak sudah. Yang kata mahal tadi tu, tak nak beli. Jadi kat sini kita kena pastikan dapatkan bimbingan yang betul. Sebab hari ni tuan-tuan kena ingat, yang buatkan kita kaya ni bukan emas semata-mata, tapi ilmu kita tentang emas. Kalau kita tak ada ilmu, sebab tu gram kita tak bertambah. Sebab tu dapatkan ilmu yang sebaiknya. Ada kelas perkongsian dikongsikan oleh introducer tuan-tuan, masuk. Kita belajar untuk ilmu simpanan emas. Barulah gram kita bertambah. Okey? Untuk soalan yang keempat, bagaimana lelaki nak jadi dealer sebab emas ni selalu dikaitkan dengan perempuan. Okey. Sebab tu hari ni untuk kaum-kaum lelaki, kalau kata hari ni kita kalau dekat public gold ni nak jadi dealer, sebenarnya lelaki boleh jadi dealer. Sebabnya kita memang tak boleh pakai barang kemas. Tapi kita boleh memiliki emas pelaburan 999. Sebab tu hari ni kalau kita tengok tuan-tuan, bila kita simpan emas contohnya untuk lelaki, fokusnya untuk apa? Mesti ada macam-macam fokus, berbalik kepada cerita matlamat tadilah. Jadi hari ini nak jadi dealer, boleh ke lelaki jadi dealer? Jawapannya lelaki boleh jadi dealer. Sebab saya pun lelaki tuan-tuan. Okey, yang tengah bercakap ni pun lelaki. So tidak ada sebarang masalah. Okey, asal mana hari ni tuan-tuan nak jadi dealer, wajib kena pegang amanah. Mesti tanggungjawab. Bukan jadi dealer sekadar jadi dealer saja. Jadi dealer, kalau sekadar jadi dealer, daftarkan orang, lepas tu akhirnya tuan-puan pergi rujuk balik dengan introducer tuan-puan sebab tak tahu semua,
Lepas tu bila mana penyimpan emas tuan-puan yang dah daftarkan bimbingan tu tak pandai, tak faham, tuan-puan pergi tanya dengan introducer. Sebab apa? Puncanya tak masuk kelas. Sebab tu nampak tadi perkongsian daripada speaker kita, ada perkongsian kelas Sunday sharing. Macam-macam kelas tuan-puan, offline kelas, perjumpaan pun ada. Jadi bila jadi dealer dekat PKL Empire ni, memang macam-macam tool yang kita sediakan. Sebab tu hari ni, kalau nak pilih dealer, jom kita datang dekat PKL Empire, duduk di bawah bimbingan Bonda Malaya Ramli, di mana hari ini tuan-puan, dah hampir 60 founder master dealer tuan-puan yang dah dilahirkan di PKL Empire. Disebabkan apa tuan-puan? Tool yang disediakan oleh PKL Empire ni untuk memastikan kita dealer di PKL Empire akan terus fokus konsisten, pegang tujuan dan amanah kenapa kita jadi dealer pada hari ini. Jadi jawapannya adalah pasti untuk jadi dealer di PKL Empire, boleh, lelaki boleh jadi dealer. Simpan emas bukan sekadar untuk kita saja. Kita sebagai lelaki apabila ada akaun tu, kita boleh belikan juga emas perhiasan untuk isteri kita. Jadi kat sini, bukan sekadar untuk diri kita sendiri saja simpanan emas ni. Adalah untuk orang yang kita sayang di sekeliling kita. Okey? Jadi saya dah menjawab rasanya 4 soalan kat sini. Jadi saya harap kepada semua tuan-tuan, hari ini yang mana dah ada akaun Masgap, boleh konsisten menabung. Yang mana belum lagi ada akaun Masgap, boleh rujuk dengan introducer tuan-tuan yang bawa tuan-tuan ke majlis kita pada pagi ini dan tanya macam mana untuk jadi penyimpan emas, macam mana untuk jadi dealer tuan-tuan. Okey? Jadi Tuan saya Faizul. ucapkan terima kasih kepada semua. Salam Ramadan dan saya serahkan kepada MC kita. Terima kasih. Tuan Faizul, minta maaf mencelah sebab ada soalan tambahan. Ya. Okey, soalan dia berbunyi sekejap. Okey, takaful ejen kena ikut target. Kad PG kena ikut target tak? Satu. Soalan yang kedua adalah ada komitmen bulanan tak dalam public goal? Alright. Takaful agent kena ikut target, PG kena ikut target. Okey, sebenarnya target dekat takaful ia memang itu adalah dia punya polisi yang ditetapkan lah. Dekat PG ni sebenarnya target dia adalah pada diri kita sendiri. Sejauh mana tuan-puan nak pergi? Sebab tu hari ni kalau kita tengok unlimited income yang dicapai oleh Puan Malia sendiri, hari ni anak-anak didik dia tuan-puan, kalau kata nak capai, sebab dekat public goal ni sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Lagi terutamanya dekat PKL Empire ni, tool yang disediakan, tuan-puan hanya tinggal ikut saja. Okay? Bila ikut saja apa yang dah diberikan oleh introducer dan juga daripada mentor, ikut direction yang mentor berikan, tuan-puan insya-Allah akan capai target tuan-puan. Okey, sebab kita ada target daripada priority dealer nak ke master dealer. Lepas master dealer nak ke founder master dealer. Lepas tu nak ke star. Semuanya mudah sangat laluan di tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan tanya dengan saya, target yang ditetapkan oleh PG itu sendiri tidak ada. Target dia adalah tuan-puan sendiri. Okey, sebab hari ini kejayaan tuan-puan adalah daripada hasil titik peluh tuan-puan sendiri. Kalau tuan-puan rasa tuan-puan tak nak buat, tuan-puan boleh steady, boleh je. Tapi tuan-puan kena tahu bagaimana tuan-puan nak target capai income tu. Sebab tu hari ni bukan kata hari ni kita dapat 10-100 menyimpan emas, kita rasa kita dah boleh dapat income 10,000, 5,000 sebulan, tak ada. Sebab tu tuan-puan, kita kena masuk belajar dahulu. Belajar dulu apa yang dah diajarkan dalam sistem PKL Empire tu, nanti baru tuan-puan faham apa sebenarnya yang tuan-puan kena capai dalam untuk capai unlimited income di public goal ni. Okey, untuk soalan kedua tadi apa Puan Syafiqah? Komitmen Ya betul, ada komitmen tak dekat public goal? Okey, dekat public goal untuk simpanan simpanan kan? Ya. Okey, untuk simpanan dekat public goal, tidak ada sebarang komitmen. Okey, kecuali kalau sebelum ni, tapi dah tak adalah konsep pembelian EPP tu kita dah berhentikan, jadi memang tak adalah. So, tidak ada sebarang komitmen. Boleh saja menabung asal minimum RM100, RM1,000, RM10, kita boleh simpan dekat dalam akaun Masgap tu. Itu antara salah satu cara belian dekat dalam akaun Masgap kita, dan kedua adalah cara belian full payment, ketiga adalah cara belian auto debit. Ini adalah 3 cara belian yang available di public goal. Kalau komitmen, tidak ada sebarang komitmen. Okey, boleh je menabung peace of mind, bebas. Okey. Itu saja setakat ni. Okey, tak ada lagi soalan Dah habis Okey, tak ada. Okey, jadi saya serahkan majlis ni kepada MC kita dan semoga semua saya doakan kita sama-sama capai jadi penyimpan emas yang berjaya, insya-Allah. Salam Ramadan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Tuan Faizul Mohamed, Puan Rawahah Muhammad Fadil dan Puan Nur Ain Zuhairi atas perkongsian. Tahniah sekali lagi Tuan Puan atas keberadaan di dalam majlis ilmu sesi Sunday Sharing hari ini bersama rangkaian yang tepat di KL Empire khususnya kerana terlalu banyak kemudahan bisnes yang telah disediakan. Puan mentor kami selalu berpesan, jangan bertangguh dan terus ambil tindakan sekarang. Kerana tindakan tuan-puan pada pagi hari ini akan menentukan siapa tuan-puan 3 tahun akan datang. Jika ada yang masih samar-samar selepas sesi ini, anda boleh terus rujuk kepada introducer atau siapa sahaja yang menjemput tuan-puan ke majlis ini pada hari ini. Pergi ke kota membeli santan, singgah sebentar di gerai Pak Samad. Terima kasih atas kehadiran. Semoga ilmu menjadi manfaat. Dengan serangkap pantun ini tadi, maka berakhirlah majlis ilmu pada pagi ini. Saya Nur Syafiqah binti Janurin selaku MC hari ini memohon 1000 kemaafan andai ada tersilap bicara, terkasar bahasa di sepanjang saya mengendalikan majlis ilmu ini. Saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.